Pernah tak korang terfikir, sebelum ada bangunan tinggi, sebelum ada jalan raya yang sibuk, macam mana agaknya rupa Sarawak dan Sabah beratus-ratus tahun dulu? Jom kita sama-sama kembara ke masa lampau dan bongkar rahsia tanah purba Borneo ni. Inilah soalan besar yang akan kita jawab. Bila kita faham soalan ni, kita akan dapat gambaran macam mana orang dulu-dulu hidup, siapa yang jadi ketua diorang dan apa yang buat budaya diorang ni special sangat. Sampaikan sekarang pun kita masih boleh rasa kehebatannya. Okey, perkara pertama yang kita kena tahu, Sarawak dan Sabah ni dari dulu lagi bukanlah tempat yang terasing tau. Bukan macam pulau yang tak ada orang tahu. Sebaliknya, diorang ni sebahagian daripada satu rangkaian tamadun yang besar ke Asia Tenggara yang kita panggil Alam Melayu. Kiranya diorang ni dah lama online dengan dunia luar. Cuba tengok ni. Seawal abad ketiga, Sabah dah eksport besi ke kerajaan lain. Lepas tu, masuk abad ke-7, Santubong kat Sarawak pula jadi pelabuhan perdagangan yang super penting. Buktinya, kita jumpa tembika dari zaman dinasti Tang kat sana. Jauh tu dari China. Ini bukti jelas yang diorang bukan calon-calon pedagang, tapi pemain utama dalam jaringan perdagangan antarabangsa zaman tu. Okey, sekarang jom kita zoom in sikit. Kat mana sebenarnya orang-orang zaman dulu ni tinggal? Macam mana cara hidup diorang? Jawapannya senang je. Kebanyakannya di tepi pantai dan sepanjang sungai. Kenapa pula kat situ? Sebab air adalah segala-galanya. Di sinilah pusat kehidupan dan perniagaan diorang. Yang ni menarik. Cara pentadbiran kat Sarawak dengan Sabah ni tak sama tau. Lain macam sikit. Kat Sarawak, pemimpin-pemimpin awal muncul dari kalangan orang tempatan sendiri di sepanjang lembah sungai. Tapi kat Sabah pula, kawasan pesisir pantainya ditadbir oleh wakil-wakil dari kesultanan yang lebih besar, macam Kesultanan Brunei dan Sulu. Nampak kan perbezaan dia? Satu dari dalam, satu lagi pengaruh dari luar. Jadi apa je aktiviti ekonomi diorang? Semuanya berkait dengan air. Tangkap ikan, kutip hasil laut macam mutiara tu dah tentu. Tapi bukan tu je. Diorang ni pakar buat perahu, proses sagu dan paling penting berdagang dengan kuasa-kuasa besar macam China dan Siam. Bayangkan hasil hutan dari Borneo macam kapur barus tu laku keras kat luar negara. Boleh kata sungai dan laut ni memang macam lebuh raya ekonomi untuk diorang. Baiklah, pengembaraan kita belum habis lagi. Jom kita tinggalkan kawasan pantai sekejap dan masuk lebih jauh ke pedalaman Borneo, ke jantung pulau tu sendiri. Kat sini, kita akan jumpa masyarakat yang cara hidup dan sistem kepimpinan dia lagi unik dan berbeza. Ingat tak tadi kita cakap pasal wakil sultan? Kat pedalaman ni lain. Tak ada sultan yang lantik ketua. Sebaliknya, pemimpin tu dipilih dari komuniti tu sendiri berdasarkan kehormatan dan peranan dia. Macam tuai rumah untuk kaum Iban atau orang tua untuk kaum Murut dan Kadazan Dusun. Kiranya kepimpinan tu betul-betul datang from the ground up. Dan bila sebut pasal masyarakat pedalaman, kita mesti cakap pasal rumah panjang. Ini bukan setakat rumah tau. Bayangkan, satu kampung duduk bawah satu bumbung. Ia lebih dari sekadar tempat tinggal. Ia adalah pusat komuniti. Kat sinilah diorang bincang, buat perayaan, jalani hidup seharian. Memang simbol perpaduan yang sangat-sangat kuat. Okey, kita dah tengok cara hidup dan pentadbiran. Sekarang, jom kita selami pula bahagian yang paling berwarna-warni, seni dan budaya masyarakat Borneo. Bersedia untuk terpukau dengan hasil seni, perayaan dan tradisi diorang yang bukan je cantik, tapi penuh dengan makna. Kita mulakan dengan Puak Kumbu kaum Iban. Tengok betul-betul, ini bukan kain tenun biasa. Setiap corak, setiap garisan tu sebenarnya ada cerita, ada legenda zaman purba. Ia macam sebuah perpustakaan yang ditenun dengan benang. Wow, hebat kan? Dari Sarawak, kita ke Sabah. Kita saksikan tarian Sumazau oleh kaum Kadazan Dusun. Cuba perhatikan gerakannya yang lembut, macam meniru helang yang sedang terbang bebas. Tarian ni bukan sekadar tarian tau. Ia adalah cara diorang meluahkan rasa syukur atas hasil padi yang melimpah. Satu cara untuk berterima kasih kepada alam. Kita kembali ke Sarawak. Ini dia, patung burung kenyalang. Bukan hiasan biasa tau. Bagi kaum Iban, ini adalah simbol kepahlawanan, simbol kekuatan. Diorang percaya patung ni ada semangat pelindung yang akan jaga rumah panjang daripada sebarang malapetaka. Macam superhero penjaga kampung. Sekarang, kita jumpa pula orang laut di Sabah, kaum Bajau Sama.
Bagi diorang, laut tu ibarat halaman rumah dan Lepa ni, perahu tradisional diorang, bukan sekadar kenderaan. Ia adalah rumah terapung diorang. Dan setiap tahun diorang raikan perahu-perahu yang dihias cantik ni dalam satu pesta besar yang meriah, Regatta Lepa. Walaupun ada banyak kaum yang berbeza, ada satu perkara yang menyatukan mereka di Borneo, semangat meraihkan hasil tuaian. Di Sarawak, kita ada Gawai Dayak. Di Sabah pula Pesta Keamatan. Nama lain, ritual lain, tapi mesejnya sama, iaitu rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh bumi. Baiklah, pengembaraan kita dah sampai ke penghujungnya. Jadi, untuk bahagian terakhir ni, jom kita fikir sekejap macam mana semua sejarah yang kaya dan berwarna-warni ni masih lagi membentuk siapa masyarakat Sarawak dan Sabah pada hari ni? Jadi, kesimpulannya apa? Kisah Sarawak dan Sabah ni bukan sekadar cerita dalam buku teks. Ia adalah satu warisan yang masih hidup. Warisan tentang kepelbagaian kaum, tentang kebijaksanaan menyesuaikan diri dengan alam dan tentang hubungan yang sangat kuat antara manusia dan tanah air. Semua inilah yang membentuk jiwa Borneo. Dan saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan. Selepas kita lihat sendiri betapa hebatnya warisan ni, apa agaknya peranan kita sebagai rakyat Malaysia untuk pastikan semua keunikan ni terus hidup? Macam mana kita nak pastikan legasi yang luar biasa ni tak hilang di telan zaman dan dapat dinikmati oleh generasi akan datang? Fikir-fikirkan.